Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Petang yang mulia ni, hari ni hari Rabu. Hari Rabu, kami baru tiba di N53 Benut. N53 Benut menyaksikan pertandingan dua penjuru di antara calon Barisan Nasional, Datuk Sumali Rizwan, Setiausaha Kerja UMNO, dan juga akan ditentang oleh calon Pakatan Harapan. Baik, saya berada di JT ni, di JT Pekan Benut ni. Di JT ni sebenarnya tempat orang mancing, tengok ada banyak bot, tapi air masih belum sesuai lagi untuk memancing, jadi tak banyak orang turun lah. Tapi ini adalah pot memancing. Kepada kawan-kawan yang nak mancing, ini pot yang antara pot yang sangat menarik. Yang menawarkan package untuk memancing. Jadi kaki-kaki pancing, jemputlah datang. Baik, tadi masa kita minum dekat kedai kopi tu, adalah calon Pakatan Harapan datang, bawa leaflet kan. Biasalah pekerja-pekerja kita menyantuni lah, kita terima. Satu soalan saya tanyakan kepada mereka, kenapa saya perlu mengundi calon Pakatan Harapan. Jadi ayat yang biasa yang saya rasa mungkin dah dikarang lah oleh semua petugas-petugas. Ialah, cuba tengok Benut ni ada apa. Kali ni undilah, bagilah peluang kepada PH. Tolonglah, kalau boleh bagilah peluang kepada Pakatan Harapan. Ini seiring dengan apa yang Presiden PKR sebut. Kali ni di Johor, Presiden PKR dan juga Presiden pengurusi Pakatan Harapan minta supaya kali ini bagilah peluang kepada Pakatan Harapan di Johor. Saya nak jawab isu ni. Ini bukan soal nak bagi peluang. Ini soal pentadbiran. Come on. Ini dah abad ke berapa? Ini bukan soal kita nak cuba, nak test, nak try. Apakah sesuai kita nak cuba-cuba. Ini bukan soal itu. 2030. Sekarang 2026. 2030. Tak berapa lama lagi, Johor akan mencapai sasarannya untuk menjadi sebuah negeri, antara negeri yang termaju di Malaysia. Maksudnya apa? Dengan saiz ekonomi 260 bilion, Johor dijangkakan mampu menarik peluang pelaburan yang lebih banyak dan menyediakan peluang-peluang pekerjaan yang jauh lebih baik daripada sebelum ini. Macam saya selalu sebut, kalau kita tengok anak-anak Johor, mereka tak berminat untuk bekerja keluar daripada Johor dan bekerja di Lembah Kelang, kerana gaji yang ditawarkan dalam industri data center, AI dan sebagainya, banyak juga memberi gaji dan pulangan yang lumayan kepada anak-anak kita. Jadi pada saya, bila saya dengar tolonglah bagi peluang, pada saya nak merayu ni, nak bagi peluang, ini bukan nak bercinta tau. Ini bukan soal Pak Din nak merayu, nak bercinta dengan makwa dia, kemudian nak tolonglah bagi peluang. Sekali ni, bagilah peluang dekat abang untuk menjadi hiasan di hatimu. Ini pilihan raya, nak mentadbir negeri, nak bentuk kerajaan, nak bawa hak pelabur, nak mengurus ekonomi, nak mengurus kebajikan rakyat. Jadi pada saya, alasan ni langsung tak boleh masuk di akal, hanya kerana nak orang kata apa, nak bagi peluang. Kemudian saya juga triggered juga tadi bila terbaca laporan-laporan di portal calon Puteri Bangsa Dr. Mazli. Dia sebut dia terkejut, sangat terkejut. Nasib baiklah dia tak kata saya terkejut beruk bila mendengar bahawasanya tiba-tiba calon Pakatan Harapan di seluruh negeri Johor mendapat satu acceptance level yang tinggi. Dia kata dia terkejut kerana populariti yang Mak Perdana Menteri yang tak ambil gaji itu tiba-tiba meningkat dan sangat dikagumi oleh rakyat negeri Johor. Jadi pada saya lah, sebenarnya tak timbul isu nak terkejut ke atau tidak. Daripada minggu lepas, saya dah tengok dah hari ni, hari yang berapa, masuk hari ke-5 ke-6, semua media dibeli. Kerajaan banyak duit kali ni. Kerajaan beli banyak slot-slot di media, di slot-slot editorial dan sebagainya untuk mempromosi Pakatan Harapan. Saya tak tahulah lepas ni kita tanyalah besok dekat Parlimen kan dapat duit mana spending yang agak banyak di media-media. Semuanya dah masuk hari ke-5, hari yang ke-6, kita tengok
masih lagi memainkan cerita kononnya kajian Merdeka Center menunjukkan acceptance level atau approval level yang maklumat Perdana Menteri itu lebih daripada 50%. Ini Perdana Menteri yang paling disukai dan sebagainya. Saya juga seorang penyelidik, jadi saya nak sebutlah sebenarnya saya tak nak mencabar kesahihan. Pada saya, setiap orang yang membuat kajian, dia ada tujuan dan dia ada motif dia yang tersendiri. Jadi dengan menjaja cerita kejayaan, saya rasa seronok dan bagus. Bolehlah cerita bahawa inilah Perdana Menteri yang sangat disukai di negeri Johor. Tapi nanti 11 hari bulan, kita tengok apa kesudahannya. Betul ke? Inilah orang yang sangat disayangi, inilah orang yang sangat dicintai oleh rakyat Malaysia dan juga seluruh rakyat negeri Johor. Hanya keputusan 11 hari bulan nanti akan menunjukkan apa yang cuba diwar-warkan, persepsi yang cuba dimainkan, itu sama ada benar ataupun tidak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok hari ini, setakat hari ini, kita lihat rata-rata di kebanyakan DUN, suasana tenang, kempennya baik, berhemah, bersopan. Inilah yang kita nakkan. Kita bagi tahu pada kawan-kawan termasuk dalam Pakatan Harapan, datang ke negeri Johor, jangan buat macam negeri lain. Kutuk sana, kutuk sini, salahkan orang sana, salahkan orang sini, cuit sana, cuit sini, cuit istana yang macam-macam, which is not necessary. Suasana kempen di sini aman-aman damai. Dan satu lagi soalan yang saya tanya kepada petugas-petugas Pakatan Harapan, ini hari yang kelima. Hari yang kelima, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Hari yang kelima. Mana manifesto komanya? Kan? Johor, BN Johor sehari sebelum penamaan calon dah keluarkan manifesto. Jadi orang tahu apa kajian negeri Johor nak buat. Tapi Pakatan Harapan sebagai orang kata parti yang mencabar Barisan Nasional di negeri Johor, sampai hari ini, sampai kesudah dah 5 hari manifesto tak keluar-keluar. Jadi tunggu apa lagi kan? Saya sebenarnya excited sangat. Saya teruja, saya terkejut, saya teruja untuk melihat manifesto Pakatan Harapan kali ini bagaimana. Bukan saya je, saya yakin ramai rakyat-rakyat Johor yang akan turun mengundi akan ternanti-nanti bagaimanakah bentuk, bagaimanakah rupanya pakej yang nak ditawarkan oleh oleh Pakatan Harapan di negeri Johor. Hari kelima, besok hari ke-6, lusa hari ke-7. Bila Koma nak keluarkan manifesto? Jadi kita sebenarnya tak kisah nak keluarkan ke tak nak keluarkan pun, rakyat pun dah tahu dah. Manifesto bukan kitab suci. Akhirnya korang kona, korang lipat tang kona, manifesto ke mana, apa ke mana. Lepas tu bagi alasan ini semua salah kerajaan terdahulu. Sebab tu kau tak boleh buat tu, tak boleh buat ni, tak boleh buat tu, tak boleh buat ni. Jadi pada saya, kita tengoklah. Malas nak cakap banyak. Tunggu manifesto tu. Lepas tu saya nak ulas sikit apa yang Tok Mat sebut bila ditanya wartawan baru-baru ni tentang Ngakomeng, kenyataan Ngakomeng. Tok Mat dengan selambanya, Tok Mat macam biasalah steady Tok Mat dengan selambanya. Apa kena mengena Najib Razak dengan pilihan raya negeri Johor? Itu hal federal. Jadi sekarang ini diulang-ulang. Dan saya tertarik dengan apa yang disebut oleh bekas YB Dun Skudai, Puan Marina Ibrahim, beliau membongkarkan apa sebenarnya perancangan dalam DAP yang mahukan supaya Datuk Seri Najib itu tidak boleh dibebaskan sebelum pilihan raya umum. Kerana apa? Kerana takut tempias imej Datuk Seri Najib itu akan membawa satu aura yang akan memberi kekalahan yang teruk, tamparan yang teruk kepada kerajaan sedia ada. Tapi pada saya juga dijawab oleh Tok Mat, ini soal state. Ini bukan soal persekutuan. Tapi kalau pun betul soal persekutuan, takkan kita nak perjudikan nasib seseorang rakyat Malaysia, apatah lagi beliau bekas seorang Perdana Menteri. Beliau adalah seorang bekas Perdana Menteri yang sangat berjaya kecuali dalam isu 1MDB. Tapi saya dah sebut 1MDB itu hutangnya 42 bilion, 31.5 bilion dah dapat balik. Tetapi hutang kerajaan daripada 686 bilion sehingga meningkat naik 1.67 trilion, itu cerita siapa? Siapa yang menambah hutang? Kenapa tak cakapkan dengan rakyat Malaysia di seluruh negara bahawa apa yang kita boleh buat hari ini, kita boleh turunkan diesel dan sebagainya, itu cantik. Tapi dalam masa yang sama,
kerajaan sedang menambah hutang, menokok tambah hutang. Nasib baiklah orang UMNO Barisan Nasional ini tidak diajar untuk berguling-guling ataupun membuat kungfu di tengah jalan raya ataupun membuat bagaimana martial art untuk menterbalikkan kereta-kereta berdemonstrasi. Kita bukan seperti itu. Kita orang yang beradab dan berakhlak, kita biarkan saja. Tapi akhirnya soalan yang perlu dijawab, apa jadi dengan dakwaan mafia korporat? Hari ini di Parlimen, Wong Chen menerima memorandum daripada 51 NGO untuk beliau bawa ke Parlimen, didesak supaya RCI ditubuhkan segera untuk mafia korporat. Apa cerita mafia korporat? Apa cerita dengan laporan Azam Kaki? Siasatan dah menunjukkan bahawa tak ada kesalahan, tapi rakyat merasakan masih ada keraguan kepada hasil siasatan oleh AG dan juga oleh pihak PDRM. Jadi perkara-perkara ini menimbulkan satu persepsi dan menimbulkan satu cakap-cakap yang tak berapa nak elok. Jawab dekat Felda pun tentang isu Felda, siapa yang bagi arahan tak boleh buat program Felda, jawapan tu pun akhirnya ditafsirkan oleh rakyat betul lah ada arahan, ada campur tangan. Kerana apa? Kerana Yang Berhormat Perdana Menteri menyebut bahawa tidak boleh digunakan aset-aset jentera kerajaan untuk berkempen. Tapi dalam kes Felda, dia bukan dibuat di dalam tempoh berkempen. Dia dibuat di luar tempoh berkempen. Walaupun Dewan dah dibubar, tetapi tempoh kempen 2 minggu belum lagi masuk pada masa itu. Jadi pada saya, terpulanglah kepada netizen, kepada pengundi-pengundi di negeri Johor untuk buat keputusan. Saya rasa by now, semua orang yang layak mengundi sudah pun membuat keputusan. Jadi soal merayu, tolonglah bagilah peluang sekali ini kepada PH. Ini macam saya sebut, ini bukan kisah percintaan antara Pak Din dengan sesiapa, tetapi ini adalah realitinya nak memilih kerajaan yang boleh mentadbir. Ambil kesempatan kita berada di sebelah negara jiran Singapura yang mempunyai ekonomi yang jauh lebih mapan, lebih hebat. Kita nak tempias. Dapat tempias tu hebat dah. Apatah lagi kalau ada satu program yang benar-benar hebat dan kalau boleh kita nak jadi lebih hebat daripada sebelum ini. Dan terima kasih, kami patut menjunjung titah Tuanku Negeri Selangor, Sultan Negeri Selangor. Baginda telah membuat perutusan sebentar tadi, petang tadi kita dapat membaca bagaimana penghargaan, rasa penghargaan beliau daripada 2 muka surat perutusan Baginda Tuanku. Hampir 80% menyebut tentang bagaimana kisah Baginda bertukar pandangan meminta Datuk Seri Najib Tun Razak pada 2014-2015 mempertimbangkan cadangan LRT 3 bagi orang Shalam yang nak berulang-alik ke Kuala Lumpur, meringankan beban mereka. Dan Baginda Tuanku sangat-sangat terhutang budi dengan apa yang Datuk Najib Razak buat kepada rakyat negeri Selangor. Tetapi hari ini kita tengok media melaporkan sebaliknya. Media hanya meletak Baginda Tuanku mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri kerana dapat follow through dia projek. Akhirnya rakyat negeri Selangor dapat menikmati, khususnya di Shah Alam, dapat menikmati pengangkutan rel yang cekap. Beginilah permainan media, kan? Lembu punya susu, sapi dapat nama. Kita tak menafikan Yang Berhormat Perdana Menteri ada peranan, tetapi media patut sebut idea iltizam Yang Berhormat Datuk Seri Najib bersama dengan PMX. Inilah 2 orang yang disebut oleh Baginda Tuanku di dalam perutusannya yang bertanggungjawab kepada LRT 3. Tetapi seperti biasa, kalau kita dulu kata zaman Tuan Mahathir, media semua bias, penakut, semuanya salah lapor. Perkara-perkara itu berlarutan sampai ke hari ini. Kebebasan media, kebebasan bercakap, wallahualam. Banyak page-page Barisan Nasional yang telah di shadow ban. Di TikTok, di shadow ban. Kita tengok jawapan-jawapan AI sekarang ini bertaburan. Banyak duit tu, banyak duit yang dilaburkan dalam pilihan raya kali ini. Tapi apa pun pada saya, kalau niat kita tu tak jujur, kalau tak ikhlas, kalau Allah belum izin, tak akan ada sesiapa yang mampu memenangi pilihan raya kali ini. Saya menyeru kepada semua pengundi-pengundi di Johor. Dan so, yang paling menarik sekali, ada orang triggered. Dr. Zaliha triggered pula petang tadi, buat PC tengah hari tadi.
dia kata ini sebenarnya pengundi-pengundi PAS ni yang tak mengundi di 45 kawasan. Dia mereka bertanding 11, ada 45 kawasan. Jadi yang tak bertanding tu ini macam ada perancangan ni di antara PAS dengan Barisan Nasional. Pada saya, dalam semua pertarungan, dalam semua pertempuran, dalam semua peperangan adalah tipu daya. Peperangan adalah muslihat. Jadi diwawarkan hari ini oleh ceplos-ceplos Pakatan Harapan kononnya Barisan Nasional goyang di negeri Johor. Ya, saya pun berada di atas JT ni, tapi JT ni masih lagi belum bergoyang, masih kukuh. Jadi teruskanlah anda nak bermain dengan persepsi Barisan Nasional yang bergoyang, kajian itu menunjukkan, kajian ini menunjukkan kursi masih berkurang. Pada saya, teruskan permainan anda. Kami dalam Barisan Nasional, terutama yang duduk dalam war room, mereka tenang-tenang saja sambil menikmati udara segar, suasana yang cantik, makanan laut yang ada di Benut, di Kukup. Mereka enjoy life. Tapi anda bersusah payah ni nak mencipta persepsi. Nak menunjukkan kami lebih baik daripada orang itu, kami lebih bagus daripada orang itu, orang ini tak bagus, orang itu tak bagus, yang bagus hanyalah kami, jadi merayu pilihlah kami. Jadi pada saya, memanglah kita nak merayu ni, tapi yang pastinya kita be realistic. Ini Johor, ini bangsa Johor, ini Johor Darul Takzim, ini bangsa JDT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.